Apa soalan dia? Boleh tak masa duduk dalam masjid nak order Grab, nak beli Shopee? Kau duk beli dah. Ui, jangan main-main tuan-tuan. Dia berantu. Ini ada pula. Tuan-tuan, ada orang tanya, ada hadis larangan jual beli di dalam masjid. Idza ra'aitumur rajul yabi'u aw yubta'. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi. Banyak ni dalam kepala ni nak ceramah ni, kan? Pasal lama cuti ni, kan? Saya nak atok satu-satu. Tuan-tuan duduklah, lagi tak pukul 9 saya tak berhenti. Kan nak pergi mana esok cuti? Ada orang tanya, idza ra'aitumur rajul. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi. Sebab itu fiqh ni dinamik. Dia senantiasa berubah. Hukum fiqh dia berubah. Kaedah menyatakan berubahnya hukum kerana berubahnya zaman, dan berubahnya hukum ni kerana berubahnya zaman dan tempat, situasi. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi, ada hadis larangan jual beli dalam masjid. Idza ra'aitumur rajul yabi'u aw yubta'. Apabila kamu melihat seorang lelaki berjual beli di dalam masjid, sama ada dia menjual atau membeli, qul, katakanlah kepada penjual dan pembeli itu, la arbahallahu tijaratak. Mudah-mudahan Allah melingkup, membengkrak, tidak memberikan keuntungan kepada perniagaan ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah yang meninggal pada tahun 676 Hijrah menyebut dalam kitabnya Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin, kata An-Nawawi, hadis ini menunjukkan kepada larangan berjual beli di dalam masjid. Baik. Apa soalannya? Boleh tak masa duduk dalam masjid nak order Grab, nak beli Shopee? Kau duk beli dah. Ui, jangan main-main tuan-tuan. Dia berantu, kan? Beg kuning. Kan? Saya pun kadang-kadang duk tengok TikTok, tak perasan. Tengok ni, ui, dia duk naik kan, dia duk naik apa tu ni. Tengok dia, sat-sat dia naik muka kita, tak apalah tang muka kita tu. Sat-sat tengok orang duk kata kat kita, tak apalah. Tengok dia naik, oh ni, ui, ni barang ni, ui, ni barang ni. Tengok 3-4 artis, tak sedap dia duk potong automatik, potong. Sekarang tuan-tuan duk berjual beli tu, macam mana hukum dia? Ni tuan-tuan duk berjual beli dalam masjid, tuan-tuan duk order Shopee, TikTok. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Okey. Di kalangan para fuqaha, mereka berbincang, kenapa Nabi tak bagi jual beli dalam masjid? Illah. Sebab hukum ni dia kena ada sebab, illah. Dia kena ada punca kenapa Nabi tak bagi. Okey. Apabila pasal itu tuan-tuan, apabila benda ni khilaf lah di kalangan sebahagian fuqaha, apa saja jual beli, transaction yang melibatkan urus niaga jual beli, haram, tak boleh. Kerana Nabi sebut apa? Apabila kamu melihat orang berjual beli, larangan jual beli. Shopee jual belilah, berniaga, duk beli tu barang, transfer, dia beli, tak boleh. Pi di luar tu, pergi beli. Awak dia luar, dia pergi keluar tu pasal apa? Dia duk order Shopee.
Dia jual beli. Ataupun siapa-siapa yang ada buat bawa mai kuih samprit. Ada orang order. Ataupun dia bawa mai nak jual apa? Pergi jual. Ada isteri saya beli tudung. Dia kata, kalau nak bayar boleh tak? Tudung ambil dah. Tudung dah ambil di luar, cuma nak bayar dalam masjid. Yang tu bukan jual beli, yang tu bayar apa? Yang tu bukan jual beli, yang tu apa? Bayar hutang. Bayar hutang masuk dalam jual beli? Tak masuk. Okey. Saya nak cerita apa? Di kalangan sebahagian fuqaha, sebab Nabi SAW tak benarkan jual beli, urusan jual beli, termasuk larangan mengumumkan barang yang hilang, kerana jual beli dan mengumumkan barang yang hilang itu menyebabkan suasana menjadi hingar bingar, bising, macam tuan-tuan pinat lah kan. Nak bukan nak ketahuan apa, hingar. Kau ni nak jual, kau ni nak mai ikan murah. Sotong ni dua ambil sotong baru naik. Sekali lagi kawan tu pula. Dia jadi hingar. Sedangkan masjid ini untuk apa? Untuk ibadah, tilawatul Quran, doa, zikir. Jadi kalau semua pakai duk main berniaga, hingar. Dia jadi cacar merbak, dia jadi kalut. Okey. Ilah dia apa? Punca pasal apa Nabi tak bagi berniaga? Pasal apa Nabi tak bagi umum barang hilang? Ni tuan-tuan, elok kawan tu nak sembahyang, Allahu Akbar. Ni kunci siapa ni, tinggal ambil ayat. Kalau merah ada dua kunci ni, kitchen, ada kitchen ni, kitchen arnab ke apa ni. Ni boleh mai jumpa tu imam. Kawan tu pun duk tak ketahuan dah arnab ke apa, ke kunci aku ke apa. Sekali lagi elok dia, iyyaka na'budu wa iyyaka. Ni siapa dia pula tinggal apa ni dalam bilik ayat orang perempuan ni, ada tudung ke apa ni. Tak ketahuan kepala ekor nak baca. Dia duk pengumuman, announcement. Sebab itu Nabi tak bagi umum barang hilang. Nabi kata siapa duk umum barang hilang, katakan semoga Allah Ta'ala tak bagi jumpa barang tu. Jadi setujuan dia pasal apa tuan-tuan? Tujuannya tak mau bagi bising. Okey. Kalaulah di atas sebab Nabi tak bagi berniaga tu kerana tak mau bagi bising, jika perniagaan itu tidak mengganggu hingar, tak menimbulkan gangguan, tak menimbulkan kebisingan, maka di atas pandangan itu sebahagian ulama membenarkan. Artinya kalau tuan-tuan seorang-seorang duk beli Shopee tok tak, tak ada kacau siapa. Silent lah sama, janganlah ting ting. Barang shipping, delivering. Tak payahlah sekali dia masuk notification kat email, barang order successful. Sengak-sengak. Ataupun kita dua, hang order ubat kuat itu, minyak lintah apa, lintah boya ke lintah bewak apa, ni aku buat mai 2 botol. Ada yang bagi duit. Boleh tak boleh? Minyak urat ni siapa urat ni apa semua pam-pam lah. Boleh tak boleh? Depa dua-dua sengak-sengak ya. Tak ganggu orang. Maka dia tak termasuk dalam larangan itu. Ataupun satu orang ustaz, dia bukan nak berniaga betul-betul ni, dia masjid nak umum. Okey. Ni tuan-tuan, ustaz kita akan mengajak satu kitab dia nama Hadis 40. Jadi pihak masjid telah menyediakanlah buku Hadis 40. Jadi siapa-siapa yang berminat nak beli buku Hadis 40 ni untuk kelas ustaz ni boleh bertemu dengan pihak masjid. Jual beli. Kita pun semoga Allah mencahnamkan akaun masjid. Semoga Allah membengkrapkan akaun masjid. Adakah dia termasuk? So para ulama kata benda macam tu dia tidak termasuk di dalam sebab di larangan tadi. Kerana dia tak menimbulkan huru-hara. Dia ada macam masjid nak umum. Pihak masjid ada sikit nak mencari dana, iaitu menjual set kelengkapan jenazah, kelengkapan apa semua. Jadi siapa-siapa yang nak cari set kelengkapan jenazah boleh beli dengan pihak masjid. Berniaga. Adakah dia termasuk? Jadi sebab itu saya nak sebut kepada tuan-tuan, dalam hal ni kita kena tengok ilah kenapa. Sebab itu ada para ulama kata ilahnya kerana nak menimbulkan gangguan dan sebagainya. Tapi kalau dia tak menimbulkan gangguan, tak mengganggu ibadah dan sebagainya, maka dia tidak termasuk di dalam larangan. Itu sebahagian pendapat. Saya kata apa tadi? Khilaf.
Khilaf kerana apa? Melihat kepada illah, kenapa Nabi SAW melarang hal itu. Boleh? Kan? Kalaulah dia tak menega tapi dia buat hingat, termasuk tak larangan tu? Dia buat hingat, dia tak menega. Dia kata, ni aku ada bawa buah, aku duk kutip buah pelam ni, rumah aku lebih banyak sakit. Dia duk cerita buah pelam dia sampai orang nak mengaji pun tak boleh. Dia tak, aku kan menega, aku nak bagi saja. Lebih baik hang menega daripada hang bagi saja, hingat. Jadi tuan-tuan faham tak? Okey, baik.